orang yang cool, tenang, macam calm je. Sebab orang-orang yang ada dark triads ni kan, especially narcissistic lah, diorang hidup dengan drama yang macam itu diorang punya makanan lah. Drama buat dia rasa macam berkuasa, relevan dan sentiasa rasa macam dapat kawal orang. Dia jumpa orang yang tenang, steady, tak melata, diam, macam bosan dengan semua skrip manipulasi. Apa aku nak cakap dengan ni? Hilang lah. Inilah punca dia trigger. Tiba-tiba dia macam tak boleh nak kawal emosi korang. Dia cuba buat provoke. Korang tak ada react. Dia rasa kalah. Tak boleh nak cucuk. Korang rasa insecure. Kau relax je. Ego dia dah tak dapat nak fit. Dia nak jadi pusat perhatian. Tapi kau jadi just pandang je. Kau tak join permainan dia. Dia bagi silent treatment je. Kau buat busy je kan. So dia main hot and cold. Korang kekal macam biasa je. So jadi dia bukan benci korang sebagai orang. Dia benci bersih diri dia yang terdedah bila korang ada ketenangan. Dia benci lah kalau korang tengok dapat korang rasa ketenangan tu. Okay, orang yang tenang ialah musuh natural the dark triad. Bukan sebab melawan, tapi sebab tak berkesan. Saya ada buat free webinar, cuba klik link bio.